Ya Allah sekalian, ya. Pertama, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ya, pada ketika ini suasana dunia huru-hara di merata tempat. Ya, di kalangan masyarakatnya, kita ambil yang besar tu, daripada dunianya, negaranya, negerinya, masyarakatnya, hatta ya keluarga, ya, yang sedang ditimpa dengan pelbagai musibah, yang mana tidak lain tidak bukan kita kena kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci dan jalan penyelamat segala penyakit atas alam. Ya. Maka dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga salah satu jalan untuk mencari kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan keselamatan dunia akhirat. Tuan-tuan, ya. Pernah tak saya kongsikan satu selawat yang agung, ya, yang disebut dengan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Pernah tak saya kongsi kat sini? Belum ke memang tak ingat ni? Belum, ya. InsyaAllah nanti kalau ada pen kan, ya, ada kertas, ya, saya boleh tuliskan nanti insyaAllah. Ya. Tapi tulis jangan tulis aja. Apa baca? Ni hari Rabu kan? Rabu malam Khamis. Esok malam Jumaat, banyakkan baca ni. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Ya. Kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setinggi-tinggi makhluk atas alam ni. Tidak ada makhluk yang lain yang lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun paling-paling tidak hanya selawat biasalah yang tuan-tuan biasa amalkan. Yang itu pun memadai sangat-sangat dah. Kalau nak upgrade lagi yang tadi tu. Ya. Sebab selawat ni banyak je, ada selawat syifa, selawat syafaat, macam-macam selawat lah. Ya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya. Maka saya bukanlah seorang guru yang sepatutnya menceritakan tentang hal peribadi Rasulullah SAW, tidak layak pun. Ilmu pun tak ada, tuan-tuan, ya. Malu kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kawan-kawan ni tanya, Ustaz, sempat ke Ustaz study ataupun ulang kaji? Kan mengajar banyak tempat ni, sempat ke Ustaz ulang kaji ni? Saya kata selalunya tak sempat. Selalu tak sempat. Tu macam mana? Berani pula mengajar? Saya kata mudah-mudahan, ya, apa yang kita mengaji dulu, ya, diberikan ingat oleh Allah Ta'ala, Allah beri taufik hidayah, dipermudahkan. Ya, tuan-tuan. Jadi kalau saya tengok tanda ni, nak cerita hari ni tak ada mengulang ni sebenarnya. Nak cerita itu sebenarnya. Ya, balik tadi pun dekat pukul 6 pun semua, ya. Nonet, ya. Sambil minum petang tadi. Tengoklah kejap ni. Adalah 15 minit duk tengok. Ya, rupanya malam ni tajuk perkara yang ke-8 dalam kitab Sirah An-Nabawiyah ni, iaitu semasa remajanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dikenali sebagai seorang yang jujur lagi amanah. Ini memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi Nabi dan Rasul, ya, memang sudah terkenal, ya, sifat amanahnya, jujurnya. Yang paling amanah, ya, di Mekah tak ada orang lain, Muhammad
bin Abdullah. Ya. Memang sudah menjadi pengetahuan umum. Ni diulang sekali lagi ucapan saya ni. Kan? Tentang baik pergaulannya, menepati janji, bertingkah laku lurus dan baik sebutan orang terhadapnya. Maksudnya akhlaknya sangat baik. Cerita yang baik-baik ni Muhammad tak ada tandingan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah faktor yang menarik hati Sayyidina Khadijah untuk menyerahkan harta perniagaannya, dibawa bersama-sama rombongan niaga ke kota Bushra, ya, pada tiap-tiap tahun. Dengan itu Khadijah memberi bayaran yang lebih berlipat ganda kepada baginda daripada apa yang dibayarkan kepada orang lain daripada kaumnya. Kita baca dulu, ya. Setelah baginda kembali ke Mekah, Khadijah telah diceritakan oleh hambanya Maisarah tentang kejujuran dan keikhlasan baginda di samping melihat keuntungan yang besar pada kali ini. Ya, tak pernah Khadijah mendapat keuntungan yang besar. Ya, Khadijah ni seorang hartawan, ya, perempuan antara perempuan terkaya di Mekah. Ya, maka bisneslah, berniaga, ya, dan banyak dia punya pembantu-pembantunya ramai, kan. Dan sepanjang berniaga tak pernah dapat untung yang tak tahulah berapa lipat kali ganda. Untung besar, senang cerita, untung besar. Kecuali di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bukan sahaja itu, maka di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai ni, ya, ditulis di sini, maka lebih jauh pada itu telah terdorong hasrat Khadijah untuk bersuamikan baginda mula tertarik hati. Khadijah ni sebenarnya lama dah tertarik hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah hasrat Khadijah itu dikemukakan kepada baginda, lalu baginda menerimanya walaupun umur baginda lebih muda daripada Khadijah 15 tahun. Ya, tuan-tuan, Nabi pernah keluar berdagang ni hanya 2 kali. Sekali waktu bersama dengan pakciknya Abu Talib, kan, yang kita cerita perjumpaannya lalu, kan, ingat tak? Ya. Kemudian pendeta suruh bawa balik, takut nanti orang Yahudi nampak tanda-tanda Nabi akhir zaman, kan. Tu kita cerita panjang lah tu, kan. Maka inilah kali kedua Nabi keluar berdagang, ya, membawa pula harta-harta Khadijah. Ya. Baik. Di antara bukti yang paling jelas tentang ketinggian budi pekerti Khadijah pada masa baginda belum dilantik jadi Nabi adalah melalui kata-katanya ketika baginda menerima wahyunya pertama di Gua Hira dan kembali dengan keadaan menggigil. Khadijah berkata, tidak sama sekali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau sama sekali. Sesungguhnya engkau yang menghubungi silaturahim, engkau juga membela orang yang lemah, engkau yang mengusahakan barang yang tiada, engkau akan menghormati tetamu, dan engkau akan menolong menegakkan kebenaran. Beza umur, kita tutup kitab ni, ya. Beza umur Ummina Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid dengan Rasulullah 15 tahun beza, ya. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummina Sayyidatina Khadijah, tak ada tulis dalam kitab ni perkataan Ummina ni, tetapi kami diajar oleh guru-guru kami, apabila menyebut nama-nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih baik disebut dengan perkataan ummi, mak kita. Mak kan orang paling tinggi
kan? Dalam hidup kita, mak lah paling tinggi, tak ada orang lain. Apa faham mak dulu. Begitulah ummahatul mukminin, ya, isteri-isteri Nabi adalah mak seluruh umat Islam. Jadi kami diajar oleh Fadil Ustaz Muhadir Hadijul, lebih baik disebut dengan perkataan Ummina, ya, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan sebagainya, ya. Baik. Umurnya ketika itu Nabi berusia 25 tahun dan Ummina Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun. Ummina Sayyidatina Khadijah pernah berkahwin 2 kali sebelum itu, ya, dan bercerai, ya. Kemudian seorang yang sangat kaya, jelitawan, cantik lah, walaupun 40 tapi perempuan yang segak, cantik, kemeh, kan. Segak-segak ni biasa orang Kedah ni, kan, segak-segak, cantik lah, kan. Kita segak lain, kan, orang sini segak lain, maknanya Kedah lain, ya. Cantik sangat, kemeh sangat, sempurna lah senang cerita, ya. Dan perkahwinan antara Ummina Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 25 tahun sahaja. Maknanya umur Nabi 25, ya, umur Nabi 50, ya, tahun itulah tahun kematian isteri Nabi yang paling Nabi sayang. Selepas Ummina Sayyidatina Khadijah, ya, wafat, meninggal, barulah Allah izinkan, ya, untuk Nabi berkahwin dengan beberapa orang isteri selepas itu, ya. Maka di kalangan ulama termasuklah murid-murid, ya, waktu kami belajar pun bertanya juga dengan guru-guru, kan, kenapa begitu, kenapa zaman Nabi dengan Sayyidatina Khadijah Nabi tidak berkahwin lagi, ya. Antara jawapan ulama, kerana ketinggian peribadi Ummina Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid tidak tertanding, peribadinya sangat tidak tertanding, ya. Bahkan beliaulah yang sentiasa mendukung, ya, membantu Nabi susah dan senang. Daripada sekaya-kayanya wanita di Mekah sehingga, ya, keseluruhan hartanya, ya, diinfakkan untuk pembangunan dakwah Islam. Itulah hebatnya Ummina Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Ya, tuan-tuan. Okey, itu mukaddimah. Kita tengok yang kitab yang kedua. Yang kitab kedua ni dia lebih panjang, ya. Berkahwin dengan Sayyidina Khadijah bintu Khuwailid. Bagi masyarakat kota Mekah, tidak ada orang yang boleh dipercayai lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Muhammad Al-Amin, itu gelaran Muhammad Al-Amin, paling jujur, ya, di Mekah. Oleh sebab itu, ketika Abu Talib mencadangkan kepada Khadijah bintu Khuwailid untuk menjadikan Muhammad sebagai orang yang diberi kepercayaan dalam perniagaannya, cadangan itu disambut baik dan serta-merta oleh Khadijah bintu Khuwailid. Ya, betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut dia Muhammad, okey, ya, ni nak bawa harta dagangan perniagaan yang besar ni, mungkin berbilion-bilion, mungkin kalau duit kita. Nak bagi seseorang yang handle perniagaan ni senang ke? Boleh bagi suka hati ke? Tak boleh. Mesti cerdik, mesti orang yang
yang membantu bisnes kita ni banyak kabel. Kalau bahasa kita banyak kabel. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, salah seorang, ya, orang yang terpintar, yang pandai, ya, pandai berniaga, pandai bercakap, ya, dan banyak juga kenalan-kenalan. Ya. Pada usia 25 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Syam untuk berniaga dengan membawa barang dagangan milik Khadijah, wanita kaya di kota Mekah yang amat disegani. Untuk memudahkan pekerjaan, Khadijah mengirimkan orang suruhannya yang bernama Maisarah untuk menyertai dan membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesopanan pemuda bergelar Al-Amin ini, kejujuran dan kebijaksanaannya dalam berniaga menarik perhatian Maisarah. Maisarah ni bukannya membantu saja, dia jadi mata-mata. Kan? Dia inilah yang menceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku sepanjang perniagaan tersebut, ya, yang diuruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesopanan pemuda yang bergelar Al-Amin ini, kejujuran dan kebijaksanaannya dalam berniaga menarik perhatian Maisarah. Seperti mana yang saya sebut tadi, ya, perniagaan ini membawa keuntungan yang banyak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan masalah kejujuran. Seluruh kisah perjalanan ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Setelah mana Abu Talib didatangi oleh Khadijah yang mengatakan perasaan Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib mencadangkan kepada Rasulullah akan hasrat Khadijah. Dengan penerimaan hasrat Khadijah, bapa saudaranya Abu Talib pergi meminang wanita mulia ini. Baik, ya, oleh kerana tertarik tadi, ya, kebijaksanaan Rasulullah, kepetahannya, ya, akhlak yang mulia, ya, maka Khadijah tertarik, ya, kemudian dikahwinkanlah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikahwinkan dengan Ummina Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, walaupun beza umurnya yang sangat jauh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberi kepadaku pengganti isteri yang lebih baik dari dia. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Dia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Ini satu kes. Nanti kita cerita sikit. Dia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan diriku. Dia membantu diriku dengan hartanya dikala semua orang tidak mahu menolongku. Ini poin-poin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Sayyidatina Khadijah. Melalui dia Allah Subhanahu wa taala menganugerahi anak kepadaku, tidak dari isteri yang lain. Ya, 6 anak Nabi, ya, daripada Khadijah bintu Khuwailid. Ya, masya-Allah, ya. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bir di dalam kitab Al-Isti'am. Baik. Siapakah di kalangan wanita pertama yang mula-mula memeluk Islam? Jawapannya Khadijah bintu Khuwailid. Itu maklumlah, insya-Allah. Tapi kalau orang tanya, siapakah orang yang mula-mula memeluk Islam? Ya? Yang mula-mula memeluk Islam. Tadi yang kita biasa tahu, perempuan ataupun wanita, di kalangan wanita, dia ada di kalangan lelaki. Kalau di kalangan lelaki, siapa? Abu Bakar, kan? Di kalangan kanak-kanak, Zaid bin Harisah dan Ali bin Abi Talib. Di kalangan wanita,
Khadijah bintu Khuwailid itu maklum. Tapi soalan ni malam ni, siapakah yang mula-mula memeluk Islam? Aisyah. Aisyah ni belum lahir lagi waktu tu. Belum lahir lagi. Waktu tu belum lahir. Siapa dia tuan-tuan? Ummina Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Mana dalil? Ketika Nabi SAW melihat terlampau banyak huru-hara di Mekah, Nabi tak suka dengan suasana begitu. Ini sebenarnya dah ke depan ni cerita ni. Dia sepatutnya yang cerita ni dia nanti. Tapi tak apa, kita cerita juga. Nabi pergi ke satu gua, namanya Gua Hira. Daripada Mekah nak pergi ke Gua Hira ni lebih kurang berapa kilometer 15 minit 20 minit jadi 5 perjalanan tu. Nabi duduk di situ bersendirian dan pada ketika bulan Ramadan hampir sebulan Nabi berada di sana, maka datangnya malaikat Jibril alaihissalam, yang pada ketika itu menyerupai seorang lelaki, dibawa padanya satu lembaran, diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baca wahai Muhammad, ya Muhammad iqra, baca. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Dipeluk kan, ini biasa kita dengar kan. Dipeluk sampai Nabi ni orang kata habis nafas tu kan, nak tarik nafas susah, punya kuat pelukan tu, dilepaskan, perintah sekali lagi, Iqra ma ana biqari, 3 kali peluk. Akhirnya Jibril pun baca apa? Surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat yang kelima. Lepas pada tu Nabi pun turun, maka Nabi melihat, mendongakkan wajahnya ke langit, melihat An-Namus. Namus ni malaikat, malaikat Jibril alaihissalam dengan wajahnya yang sebenar, maka melihat sepenuh-penuh langit tu Jibril alaihissalam. Nabi pun balik dalam keadaan menggeletar, ketakutan, zammiluni, zammil, selimutkan aku. Siapa ni yang duduk dengan Nabi, yang membantu Nabi, menenangkan Nabi ni? Khadijah lah, inilah tadi. Mak kita ni, ataupun isteri Nabi yang kita sedang baca ni, sejarahnya ni malam ni. Maka setelah Nabi tenang, barulah Ummina Sayyidatina Khadijah bertanya kepada Nabi apa yang berlaku. Nabi pun menceritakan satu persatu. Kemudian Khadijah bertanyakan kepada sepupu ni. Mari kita baca dulu. Baik. Tadi dah yang kahwin. Kita tengok cerita yang di pertengahan ni. Cerita perkahwinan Khadijah dengan Nabi SAW ni, walaupun Khadijah menceritakan hasrat dia untuk berkahwin dengan Nabi SAW, dia merasa malu dan takut cintanya, bahasa kita, takut cintanya ditolak sebab umurnya beza penuh kan. Nabi 25, Khadijah 40. Tetapi itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia ni bukan satu benda yang menghalang, maka yang terpaling baik akhlak di kalangan wanita di Mekah Khadijah,
dan yang terpaling mulia akhlak di kalangan lelaki di Mekah, Muhammad bin Abdullah. Ya, walaupun Nabi tidaklah punya harta yang banyak, kan, seumpama kekayaan Khadijah, ya, tetapi oleh kerana akhlak dan kemuliaan Nabi di Mekah, ya, boleh mengaburkan ataupun boleh mengalahkan kekayaan-kekayaan perempuan ataupun wanita-wanita di Mekah. Itu dia, tu nilai akhlak. Ya. Kat sini ada cerita lah tentang Nafisah apa semualah, ya. Antara sahabat penama tu Khadijah yang menyampaikan hasrat Khadijah, iaitu Nafisah. Ya, sahabat baik dia. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya. Oh, tak ada pula dalam ni cerita ni. Baik, tadi saya nak cerita apa tadi? Ingat tak? Tak ada dalam ni. Ingat tak tadi? Mak-mak ingat tak apa yang saya cakap tadi? Pasal wahyu pertama tadi. Ya. Baik. Oleh kerana Ummina Sayyidatina Khadijah ini, ya, dialah orang yang mula-mula sekali memeluk Islam. Kenapa? Sebab dialah yang membawa kepada Nabi ini kepada sepupunya, untuk menceritakan hal keadaan apa yang berlaku. Dan sepupunya ni yang bernama Waraqah bin Naufal, kan, ya, salah seorang pendeta ataupun alim berkenaan dengan Taurat dan Injil. Di Mekah tak ada Yahudi. Yahudi berada di Madinah. Di Mekah ni tak ada Yahudi, ya. Tetapi kalau nak cerita, yang paling alim, yang paling tahu tentang Taurat dan Injil ni dia, sepupu Khadijah bintu Khuwailid, ya, seorang yang buta, ya. Apabila Khadijah menceritakan perkara tersebut, ya, sepupunya tadi senyum. Jawapannya apa? Panggil Muhammad datang ke sini. Aku nak dengar cerita daripada Muhammad. Maka Ummina Sayyidatina Khadijah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika itulah Nabi menceritakan kepada Waraqah bin Naufal hal keadaan berjumpa dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Maka tatkala daripada peristiwa itulah berimannya Khadijah bintu Khuwailid. Lalu antara perkara yang berat, ya, cabaran, ujian Nabi ni akan dibuang di negerinya, ya. Kamu akan dihalau atau diusir di kampung kamu ni, Muhammad. Itulah kisah akhir zaman yang diceritakan, Nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Baik tuan-tuan, ya. Maka di kalangan kanak-kanak tadi, anak angkatnya Zaid bin Harithah. Zaid ni pernah disebut Zaid bin Muhammad, pernah satu ketika, ya. Tetapi apabila ditegur oleh Allah Azza wa Jal, Allah menegur, ya, dikembalikan bin ni kepada bapa dia yang asal, ya. Maka Nabi pun kembalikan Zaid bin Harithah. Maka Nabi mengajak ahli keluarga yang terdekat, antara sahabat-sahabat yang mula-mula memeluk Islam inilah tadi Khadijah, Abu Bakar, Ali, ini sepupu Nabi. Ali ini sepupu Nabi, anak Abi Talib. Walaupun usianya waktu tu muda lagi, remaja, bahkan ada dikatakan kanak-kanak sebahagian riwayat, ya. Zaid bin Harithah, ya. Abu Bakar, ya. Kemudian siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat Nabi menyampaikan, menyebarkan dakwah. Ini antara orang yang terawal memeluk Islam. Nak cerita tadi tentang Khadijah.
Khadijah ni lah bukan sahaja wanita pertama memeluk Islam, tapi dialah orang yang pertama memeluk Islam. Baik, kita tengok kisah-kisah Khadijah, ya. Kita bacalah juga sikit. Perasaan takut dan cemas menghantui Khadijah. Terfikir bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolak cintanya terus bermain di fikirannya. Jarak umur yang sangat jauh juga menambahkan kerusingan di hati Khadijah, di mana Khadijah sudah berumur 40 tahun dan Muhammad baru berumur 25 tahun pada ketika itu. Ditambah pula oleh Khadijah, apakah tanggapan masyarakat sekitarnya mengenai hal ini, kan? Nak kahwin dengan orang muda, biasa tuan-tuan. Sekarang pun macam tu juga, kan? Suaminya muda, dia tua, mulalah heboh satu kampung. Tak payah umur tuan-tuan. Suaminya kurus, minta maaf yang tak ada kena-mengena. Dekat ni masyarakat tuan-tuan, ni masyarakat. Itulah hakikat masyarakat. Ya. Suaminya kurus, kan? Perempuan ataupun isinya besar sikit, apa gemuk, wah gitu. Dia mulalah, kan? Dia sampai satu tahap orang-orang datang pergi kenduri nak tengok pengantin. Nak tengok pengantin, mana pengantinnya? Allah, hitam. Hitam pula dah. Kan? Tengoklah, pendek pula, kan? Isterinya tinggi, lakinya pendek, dia macam-macam. Jadi tuan-tuan, ya, itulah rezeki yang telah Allah tentukan. Pada kita dia hitam, tapi pada si suami ni tadi itulah, ya, penenang hatinya. Kan? Maka di antara suami dan isteri ini dia akan orang kata apa, mana yang kurang akan dibantu. Macam mana istilahnya tu apa? Ditampung. Kan? Ya. Maka begitu jugalah yang berlaku pada Khadijah bintu Khuwailid, ya, sebelum berkahwin, ya, macam-macam yang yang terbuku di fikirannya. Ya. Baik tuan-tuan. Kisah Nafisah ni panjang juga, saya tak bacalah, ya. Baik, kemudian pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah menjadi buah bibir seluruh penduduk kota Mekah. Nampak? Keharmonian serta kerukunan yang didasarkan atas rasa kasih sayang, saling menghormati, ya, menjadi teladan bagi segenap penduduk Mekah. Maknanya cerita baik tuan-tuan. Asalnya rasa macam was-was, macam nak ke Nabi Muhammad ni dengan aku. Rupanya, ya, bila berkahwin, ya, ni satu keluarga yang sangat sakinah, ya, sangat cemerlang, sangat dicemburui oleh keluarga-keluarga lain di Mekah, ya, kerana Muhammad yang berkepribadian tinggi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Ummina Sayyidatina Khadijah bukan sahaja dia kaya raya, bahkan perempuan yang pandai menghias diri, ya, cantik, rupawan, dermawan, hartawan. Betul. Ni bukan cerita Piramli tu yang hartawan, dermawan tu. Kan cerita apa nama tu? Tiga Abdul ke apa? Tiga Abdul lah, kan? Kan? Okey, tuan-tuan. Ya. Perkahwinan mereka dikurniakan Allah Subhanahu wa taala 2 orang putera dan 4 orang puteri. Takdir Allah Subhanahu wa taala menghendaki 2 puteranya, iaitu Al-Qasim dan Abdullah, meninggal di usia kanak-kanak. Akan tetapi keempat-empat puteri mereka, Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, Ummu Kalthum radhiyallahu anha, dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, menjadi penghibur bagi keluarga bahagia ini. 4 anak perempuan Nabi, ya, panjang umurnya. Ya. Dan sebelum Nabi wafat hanya seorang saja,
yang berbaki, iaitu Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah ni? Oh, ni salah seorang perempuan hebat. Nanti tengok, kalau tak silap saya dia ada dinyatakan nanti belakang ya. Setelah menanggung penderitaan sakit yang begitu lama, Khadijah dipanggil oleh Allah ketika berumur 65 tahun. Itu tadi kita kata usia perkahwinan Nabi dengan Khadijah 25 tahun. Berkahwin umur 40, ya, Khadijah wafat ketika umur 65 tahun. Nabi umur 25, ya, Khadijah wafat umur Nabi 50 tahun, ya. Suatu dalam keadaan sakit, Khadijah selalu ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, ya. Saya bila baca sejarah Nabi ni, tuan-tuan, terutama sejarah Rasulullah SAW, ya, saya melihat banyak kawan, ya, orang yang kita kenal, ya, yang pernah isterinya kanser, ya. Si suami ni, ya, Allah, ya, punya bagus jaganya, ya, merata bawa berubat, bawa ke hospital ulang alik sampai meninggal, tuan-tuan. Punya bagus jaganya. Ya. Kita macam mana kita? Kita isteri kita demam, alah makanlah ubat tu kita. Tak reti ke nak ambil tu kat atas meja tu. Abang dah beli dah, tu kita. Tapi minta maaf, tak ada kena-mengena siapa kan. Samalah perempuan pun, kan. Apa ni? Dah tua-tua nak manja-manja. Minta maaf, tak ada kena-mengena ni, tuan-tuan, ya. Kan. Apa salahnya kita bangun, layan suami kita, layanlah isteri kita. Kan. Nanti, ya, rezekinya nanti mudah-mudahan sama-sama masuk syurga. Isteri itulah bidadari kita, ketua bidadari syurga kita. Ya. Masuk sikit, bagi semangat sikit. Tentang mana tadi? Perpisahannya dengan Khadijah membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Kesetiaan para sahabat-sahabat baginda yang telah menenteramkan rasa sedih baginda ketika itu. Sewaktu Khadijah wafat, Islam telah berjaya disebarkan hingga ke negeri-negeri Arab sekitarnya, termasuklah Habsyah. Ya, Khadijah wafat pada bulan Ramadan dan dikebumikan di Ma'la, perkuburan Ma'la di Mekah. Bukan di Madinah. Ya, Khadijah wafat, meninggal sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ya, di Mekah, umur 50 tahun. Ya. Nabi hijrah ke Madinah lebih kurang umur 52 ke 53 tahun. Ya. Barulah Allah perintahkan pindah ke Madinah. Ya. Maka Khadijah, ya, meninggal ketika Nabi berada di Mekah, ya, dikebumikan di Ma'la. Meninggal pula pada bulan Ramadan. Beliau wafat sebelum sempat menunaikan solat. Inilah salah seorang sahabat, ya, yang meninggal, ya, sebelum perintah ibadah solat itu difardukan ke atas Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang belum difardukan, puasa belum difardukan ketika itu. Ya. Dan 3 hari sebelum kewafatan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas saja Ummina Sayyidatina Khadijah meninggal, 3 hari lepas tu pak ciknya pula Abu Talib meninggal. Sebab tu dipanggil tahun kesedihan. Tahun itulah yang berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Untuk apa Isra' Mi'raj? Untuk Nabi menerima perintah solat antaranya. Ya.
Meskipun Khadijah telah tiada, tapi dia tetap hidup di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lama Nabi dengan Khadijah, 25 tahun. Ya. Nabi mengenali Khadijah, seorang perempuan dan ibu yang sangat baik, yang terbaiklah. Begitulah Ummina Sayyidatina Khadijah mengenali seorang lelaki ataupun suami yang terbaik atas alam ini. Sudah pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi di mana saudara perempuan Khadijah iaitu Halah menjumpai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Halah di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halah berada di depan rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Halah yang sangat mirip dengan Khadijah. Suara Halah ni lebih kurang dengan suara Khadijah. Rindu Nabi dengan Ummina Sayyidatina Khadijah. Seketika itu juga Nabi terkejut kerana disangkakan suara itu adalah suara Khadijah. Itu punya rindu Nabi. Ya, di hati Nabi ni Khadijah sahaja. Dan Nabi pun menyapa dengan suara yang keras, "Ya Allah, Halah." Bukan Khadijah. Ni Halah. Maksudnya gitu. Kan ya? Aisyah, Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi yang paling muda. Ya? Yang Nabi berkahwin anak dara. Aisyah seorang, ya. Aisyah sering lupa untuk menguruskan dirinya bila dia merasa cemburu terhadap Khadijah. Pada suatu hari Aisyah berkata, ya, nenek-nenek dari Quraisy yang berpipi tembam dan gebu yang anda sebut itu, Allah sudah memberi penggantinya kepada anda yang lebih baik. Mendengar percakapan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa marah dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak memberi kepadaku penggantinya yang lebih baik." Gini, ya. Aisyah ni pernah rasa cemburu, ya, dengan Khadijah. Mana ada isteri yang anak dara, ya. Dia seorang, tetapi kenapa Nabi menyebut selalu Khadijah? Kan? Maka dia cemburu, ya. Maka apa kata Nabi? "Demi Allah, Allah tidak memberi kepadaku penggantinya yang lebih baik." Tu dia. Wallahi. Kan? Dia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Tu dia. Ni ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan kenabianku sewaktu semua orang mendustakan diriku. Ya. Dia membantuku dengan hartanya dikala semua orang tidak menolongku. Melalui dia Allah menganugerahkan anak kepadaku, tidak dari isteri yang lain. Itulah kelebihan Khadijah berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Khadijah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk 4 wanita termulia sepanjang zaman. Atas alam ini ada 4 wanita termulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyatakan bahawa 4 wanita itu adalah, yang pertama, Maryam, ya. Maryam, ya, putri Imran. Asiyah yang kedua, isteri Fir'aun. Yang ketiga, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tadi Khadijah. Dan yang keempat, Fatimah tadi, anak Nabi. Ya. Anak Nabi, ya, bersama dengan isterinya Khadijah. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha atas keimanan jasa-jasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta agama Allah dan juga kepada seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Habis tajuk tu. Nanti kita pergi masuk tajuk yang lain pula, insya-Allah. Tuan-tuan, ya. Secara kesimpulannya begini, tuan-tuan, ya. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, dia
dia ada keistimewaan masing-masing. Kita pergi pada perkara yang paling hampir dengan kita. Antara contoh Khadijah tadi kita dah cerita sedikit, ya. Secara ringkas siapa dia Khadijah dan jasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di kalangan sahabat-sahabat lain juga mempunyai jasa atas alam ni. Sebagai contoh, ya, dalam ibadah solat kita ada takbiratul ihram, betul? Dan yang kedua namanya takbir raya. Takbir yang merubah rukun ke rukun yang lain tu apa nama? Takbir apa? Intiqalat. Siapa sebut tadi? Boleh balik dah? Siapa sebut? Takbir intiqalat. Takbir ni ucapannya iaitu Allahu Akbar. Betul? Betul tak? Orang kata takbir Allahu Akbar. Itulah dia takbir. Kan? Dalam solat dia ada dua. Satu takbir yang wajib, yang kedua takbir yang sunat. Takbir yang wajib iaitu takbiratul ihram. Dekat takbiratul ihram dia ada 16 syarat-syarat sah takbiratul ihram. Kan? Takbir intiqalat pula merubah daripada satu rukun ke satu rukun. Kan? Daripada qiyam nak kepada rukuk, Allahu Akbar. Daripada rukuk kepada i'tidal, Allahu Akbar. Betul? Betul kan dia angguk kan? Ada yang kata sami Allahu liman hamidah. Yang angguk tadi apa? Dari tak sengaja. Betul lah tadi jawapan tu. Betul. Udah betul pula. Daripada qiyam nak ke rukuk, Allahu Akbar. Betul? Betul tak? Daripada rukuk nak i'tidal, Allahu Akbar. Betul tak? Betul tak betul ni? Tak balik malam ni. Betul tak betul? Betul lah tu. Udah Ustaz. Habis sami Allah liman hamidah, betul juga. Dua-dua betul. Asal tuan-tuan, asal solat dulu. Ni cerita sejarah solat. Asalnya dulu daripada rukuk kepada i'tidal, Allahu Akbar. Asal. Habis macam mana boleh tukar sami Allah, Ustaz? Kepandai-pandai ustaz kita dah. Dia ada sejarah dia. Ya. Kemudian nanti saya cerita sejarah. Kemudian daripada i'tidal kepada sujud, Allahu Akbar kan? Duduk antara sujud, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kan? Duduk terakhir, Allahu Akbar. Kan? Kesemua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa yang tu sami Allahu liman hamidah? Inilah jasa salah seorang sahabat Nabi yang paling qarib, paling akrab dengan Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jasanya? Inilah ucapan sami Allahu liman hamidah ni asal daripada Abu Bakar. Udah. Habis apa yang Nabi ni Ustaz? Kan ada yang fikir gitu? Tak ada tak? Ustaz yang mikir. Saya saja utarakan begitu. Ya. Kisahnya ya, ketika mana Abu Bakar satu masa saya tak pasti sama ada solat Isyak ataupun subuh, tapi suasana yang gelap, malam ataupun subuh, ya. Abu Bakar memang sentiasa solat bersama dengan Nabi, tak pernah tinggal, kan? Takbiratul ihram bersama dengan Nabi. Maksudnya sahabat-sahabat ni berjemaah lengkap. Kita berjemaah, jemaah Ustaz, tapi ada masa apa? Yang lambat tu apa nama? Masbuk. Kan? Dah dengar azan, relax loh. Baru azan. Kan? Rumah sebelah ni minta maaf ya, tak tahu rumah siapa ni. Contoh kan. Relax loh. Sebelah je.
minta maaf ya, saya tak ada, tak. Oh, sini tak ada? Oh, situ ada rumah belakang. Minta maaf. Ini tak ada kena-mengena siapa pun. Ini nak cerita. Nak katanya kita ni begitulah. Ya, rumah belakang tu je. Kan? Belum komat lagi, relax lah. Relax lu depan TV, tengok. Relax lu. Dengar je komat, barulah. Okey, abang nak ke masjid ni. Pergilah dia. Pergi, imam dah rokok. Aduh, laju betul Pak Imam ni. Imam pula salahnya. Walhal siapa yang salah? Dia lah salah. Imam yang salah. Kan? Sebab laju benar imam ni. Itulah biasa kalau imam satu dia lambat. Sempat ni dia nak salah imam, nak beza pula imam satu, imam dua. Ini perangai kita. Jangan begitu tuan-tuan ya. Jangan begitu ya. Maka patah balik cerita tadi. Kan dia lara banyak sangat tak boleh. Patah balik pada ilmu, kita masuk pada ilmu ya. Pada ketika itu Abu Bakar lalu di belakang seorang yang uzur. Orang yang uzur dalam hadis sebut ya, uzur, maka menyebabkan Abu Bakar lambat. Ni akhlak tuan-tuan. Kita dulu kalau orang tua-tua dulu pesan apa? Lalu depan orang tua tunduk kan. Sekarang berlari dia depan kita. Elok je. Kita pun ni, aku dulu bapa aku cakap tu kita dulu. Sekarang dulu kalau orang tua naik motor kan, atau naik basikal, kita naik motor. Kan? Nak potong ke tidak? Kalau potong pun minta lalu apa? Tumpang lalu kan gitu. Itu kita dulu. Sekarang dah lah potong, up lagi. Itu sekarang. Itu perbezaan zaman. Tuan-tuan ya. Jadi itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka sahabat-sahabat ikut akhlak ni ya. Maka sepanjang Abu Bakar tadi berjalan tadi ya, Abu Bakar berdoa mengharapkan mudah-mudahan dia sempat takbiratul ihram ya ketika Nabi di rakaat yang pertama ya, sehinggalah sampai di tempat solat ya. Maka Abu Bakar, satu riwayat, dia ada dua riwayat, satu riwayat ya, ketika Nabi belum rukuk, Abu Bakar sempat Allahu Akbar. Kemudian Nabi pun rukuk, maka Abu Bakar pun rukuk bersama Rasulullah. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain ya, ketika tu Abu Bakar bergerak ni nak berjemaah ni, Nabi dah rukuk ketika tu. Tetap dia berdoa mudah-mudahan sempat kan. Maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, Abu Bakar pun rukuk, Nabi pun bangun. Maka sempat dia bersama Rasulullah. Pada ketika itulah turunnya wahyu ya. Jibril datang mengajar kepada Rasulullah, sebutlah sami'a Allahu liman hamidah. Berubah pada hari itu, bermula hari itu sami'a Allahu liman hamidah. Apa makna tu? Ya Allah, Allah telah mendengar. Sami'a ni fi'il madhi, fi'il yang telah lalu, benda dah berlaku. Sami'a telah mendengar, Sami Allah telah mendengar Allah. Liman bagi siapa? Hamidah, yang memuji-muji Allah. Siapa memuji Allah? Abu Bakar. Itulah jasa sahabat-sahabat tuan-tuan. Sebab tu kita jangan main-main dengan sahabat. Orang sekarang buat main dengan sahabat-sahabat. Bahkan Rasulullah pun dia buat main. Dia ejek-ejek. Na'udzubillah min zalik. Kerana nanti apabila berada di mahsyar ya, mati aja kita, yang boleh bagi syafaat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang paling besar kan. Ya, maka tuan-tuan ya,
secara kesimpulannya malam ni ya, kita mendengar sedikit kisah Khadijah bintu Khuwailid ya, ketika mana Khadijah menyerahkan urusan perniagaannya ya, dipertanggungjawabkan ke atas Nabi. Nabi pun berniaga ya, kemudian Nabi balik membawa keuntungan yang besar ya. Dalam masa yang sama, Maisarah tadi, pembantu Khadijah ya, menjadi mata-mata kepada Khadijah berkenaan dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maisarah menceritakan apa yang berlaku sepanjang perniagaan tersebut dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan satu lagi akhlak tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok ya. Cuba tuan-tuan tengok, mungkin tadi tak ada. Satu lagi akhlak, sampai saja di Mekah, apa yang Nabi buat? Nabi tawaf dulu. Nabi tawaf dulu di mana? Kaabah. Waktu tu dah ada perintah haji ke? Belum lagi. Tetapi ibadah haji itu ya, sudah ada zaman Nabi Ibrahim AS. Cuma diubah-ubah kan, dirosakkan oleh kaum kafir Quraisy Mekah dengan berhala, dengan tawaf dengan keadaan bertelanjang, menari-nari sebagainya lah, memuja-muja kan. Maka tu antara tengok akhlak Nabi. Maka di sini pengajaran tambahan yang kita boleh ambil ya, iaitu kemana-mana pun carilah masjid. Kemana pun kita carilah masjid ataupun surau. Kalau pergi mana-mana sekalipun ya, tak jumpa masjid, RNR itulah, singgahlah sembahyang. Itu antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah yang kita baca pada malam ni. Ya tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni sedikit mungkin boleh beri manfaat pada saya yang menyampaikan dan tuan-tuan yang mendengar ya. Mudah-mudahan ya, kita mendapat kebaikan daripada kisah-kisah Nabi SAW ya, dan kita mencontohi akhlak baginda Rasul SAW, dan seterusnya kita mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf terkasar bahasa ya. Malam ni kena balik cepat sikit, ada hair lain pula lepas ni ya. Dan andai ada terkasar bahasa, ada terusik tadi datang mana-mana tadi ya, rumah sebelah lah apalah, minta maaf, tak ada kena-kena siapa pun ya. Dan teruslah tuan-tuan ya, beribadah sebaik mungkin dengan ilmu ya, sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal kan. Kadang-kadang kita boleh berselawat hari ni, alhamdulillah, esok belum tentu lagi kan. Hari ni dapat 500 selawat kan, esok selawat juga tapi dapat 50 je kan. Tak apalah, masih lagi berselawat. Ada yang lara langsung habis ya, langsung tak berselawat, maka rugi ya, rugi kita ya. Mohon ampun dan maaf terkasar bahasa. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'amilis salihati wa tawakkal. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مطردا ولا محروما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.